Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Public Gold by Aiman Hakim. Sebelum tu, bagi tuan-puan yang belum kenal saya Aiman Hakim, dealer aktif Public Gold. Dalam video kali ini, saya nak terangkan dengan terang dan jelas cara untuk daftar akaun emas Gate Public Gold. Video ini bertujuan untuk memberi maklumat, bukannya menjanjikan bulan dan bintang. Bagi tuan-puan yang belum tahu, akaun emas Gate Public Gold akaun yang paling murah, mudah dan patuh syariah untuk mula menabung emas. Tuan-puan boleh mulakan simpanan emas dengan serendah RM100, dan apabila cukup grade emas itu, tuan-puan boleh keluarkan secara fizikal emas tuan-puan. Tuan boleh keluarkan fizikal emas seperti dinar emas, gold bar ataupun barang kemas. Bagi tuan-puan yang nak register akaun emas Gate Public Gold, tuan-puan boleh klik link di description saya. Bagi yang 18 tahun ke atas, boleh pilih link yang 18 tahun ke atas, dan bagi ibu bapa yang nak daftarkan anak-anak bawah umur 18 tahun, boleh klik di link bawah 18 tahun. Selepas pada klik link itu, tuan-puan perlu isi 4 maklumat penting ni untuk mulakan register secara percuma. Yang pertama, tuan-puan perlu isi nama tuan-puan seperti mana nama dalam IC. Tuan-puan boleh isi nombor IC tuan-puan. Sekiranya tuan-puan bukan warga negara, boleh isi nombor pasport. Yang ketiga, boleh isi email tuan-puan. Dan yang keempat, boleh isi nombor telefon tuan-puan. Bagi branch, tuan-puan boleh pilih branch yang terdekat dengan tuan-puan. Sekiranya tiada cawangan branch yang berdekatan dengan tuan-puan, tuan-puan boleh pilih mana-mana sahaja cawangan, sebab urusan dengan Public Gold adalah secara online sahaja, sangat mudah di mana-mana sahaja berada boleh berurusan. Selepas pada tu, tuan-puan tekan submit. Selepas pada tekan submit, tuan-puan boleh pergi dekat Play Store, download aplikasi Public Gold. Tuan-puan tekan login dan username dan juga password. Masukkan nombor IC tuan-puan tanpa dash. Ini adalah untuk temporary account sahaja. Selepas pada login, tuan-puan akan terima paparan seperti ini. Untuk mulakan simpanan emas yang pertama, tuan-puan boleh klik di bahagian top up. Untuk bahagian payment, tuan-puan boleh pilih secara FPX supaya lebih mudah. Kemudian di bahagian purchase amount, tuan-puan pilih bajet tuan-puan. Kalau tuan-puan nak mulakan RM5,000, masukkan RM5,000. Dia akan keluarkan grade emas secara automatik berdasarkan harga yang terkini. Tetapi minimum pembelian adalah RM100. Apabila tuan-puan dah isi bajet tuan-puan, tuan-puan boleh tekan kotak putih dekat I agree tu. Lepas tu tuan-puan boleh tekan proceed. Lepas tu tuan-puan akan dibawa di bahagian declaration. Tik je dekat bahagian tuan-puan sendiri. Lepas tu tuan-puan tekan agree. Dan seterusnya tuan-puan akan dibawa ke FPX Payment Gateway. Tuan-puan isi je maklumat bank tuan-puan. Lepas tu tekan confirm dan selesai pembayaran. Selesai je tuan-puan buat pembelian emas pertama, tuan-puan diminta untuk menukar password. Untuk current password adalah nombor IC tuan-puan. Untuk new password, tuan-puan boleh masuk password yang baru mengikut syarat-syarat yang diperlukan seperti berikut. Iaitu tuan-puan perlukan satu nombor, satu huruf besar, satu huruf kecil dan juga satu simbol. Maka selesailah password tuan-puan. Dan di atas ni akan tertera PG code tuan-puan. Itu adalah username tuan-puan yang sekarang. Untuk login semula, tuan-puan perlu gunakan username tersebut dan password menggunakan password yang tuan-puan buat tadi. Bagi yang dah mulakan simpanan emas di bawah bimbingan saya ucapkan tahniah kepada tuan-puan, semoga terus konsisten. Dan seterusnya saya akan invite tuan-puan masuk di dalam grup premium saya, iaitu grup WhatsApp untuk lebih bimbingan emas dan juga ilmu emas yang akan di-share dari semasa. Tuan-puan boleh share video ini kepada rakan-rakan ahli keluarga yang tercari-cari cara untuk menabung emas di Public Gold. Sekiranya tuan-puan setuju, tuan-puan boleh subscribe channel saya untuk lebih input dan ilmu emas dari semasa ke semasa. Jemput like dan komen bagi yang dah mulakan simpanan emas dengan Public Gold. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.